Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur Allah SWT kita bertemu lagi pada malam ni insyaAllah secara online. Baik, kita sambung soal apa? 581. Baik, 581. Iaitu surah Al-Mursalat ayat 20. 20. Kita masih lagi juzuk 29 insyaAllah. Kita sambung juzuk 30, 29. Kemudian kita masuk kepada juzuk 1 lah insyaAllah. Okey, baik, Alhamdulillah semua dah ada. InsyaAllah kita mulakan kelas kita insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم ألم نخلقكم ya. Pada kalimah nakhluqkum kita tak baca dia punya qaf dia. Kita terus baca dia punya kaf. Kaf. Okey. Kenapa? Sebab di sini berlaku
hukum disebut sebagai mutajanisain. Mutajaribain. Mutajanisain. Mutajanisan. Mutajanisain ni adalah dua huruf yang sama makhraj. Dia bertemu, huruf yang pertama mati, yang kedua berbaris. Jadi kaedah dia kita boleh masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Tak apa. Nanti Ustaz explain penjelasan dia lepas nanti. Mutajanisan. Tapi cara bacaannya ialah dengan kita menghilangkan sebutan qaf. Terus baca huruf kaf. Alam nakhluqukum. Nakhluq. Alam Nakhluqukum. Macam tu. Asal bunyinya nakhluqakum. Asal bunyinya dia ada huruf qaf, ada huruf kaf. Okey. Tapi oleh kerana berlaku muntajanisan, maka kaedah dia kita kena masukkan. Jadi qaf tu tidak dibunyi. Bunyi kaf sahaja. Alam nakhluqukum. Cuba. Alam nakhluqukum. Baik, sambung. Mimma mahin faja'alnahu fi qararim makin. Okay. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawma'idh. Berhenti yawma'idh. Sekali lagi. Wailun yawma'idh. Yawma'idhil lil mukaththibin. Okay. Alam naj'al al-arda kifata. Sekali lagi. Al-arda kifata. Ahya'a وأمواتا وجعلنا فيها
وجعلنا فيها فيها رواسي فيها رواسي شامخات شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا ماء فراتا sekali lagi ماء فراتا فراتا ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين انطلقوا انطلقوا Okay, yang ni kita mula dengan baris bawah Hamzah wasal. Intaliku. Betul? Intaliku. Kenapa baris bawah kita baca? Sebab tak ada alif lam. Tengok huruf ketiga. Okey. So Hamzah wasal ni kita tengok dia. Kalau tak ada alif lam, kita tengok huruf yang ketiga Hamzah wasal dalam kalimah tu. Okey. So dalam kalimah ni huruf ketiga dia pertama Hamzah wasal, kedua nun, ketiga ta, betul tak? Betul. So ta baris atas. So kalau baris atas, kaedah dia Hamzah wasal baca baris Bawah. bawah. Okey. Jadi intaliku. Jangan baca antaliku ataupun untaliku. Intaliku. Intaliku. Okay, sekali lagi. Intaliku. Ila ma kuntum. إلى ما كنتم به تكذبون. تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر.
كأنه جمالة كأنه جمالة جمالة صفر. جمالة صفر مم. صفر ويل يومئذ ويل يومئذ يومئذ للمكذبين 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 هذا يوم لا هذا هذا يوم يوم لا ينطقون لا ينطقون ينطقون ولا يؤذن لهم ولا ولا يؤذن يؤذن لهم فيعتذرون 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 ويل يومئذ ويل يومئذ يومئذ للمكذبين 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 هذا يوم الفصل هذا هذا يوم يوم الفصل الفزع جمعناكم 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 والأولين والأولين الأولين فإن كان لكم فإن إن كان كان لكم لكم كيد فكيدون كيد فيدون فكيدون ويل يومئذ ويل يومئذ يومئذ للمكذبين 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 إن المتقين إن إن المتقين المتقين في ظلال وعيون في في ظلال ظلال وعيون وعيون وفواكه مما وفواكه مما 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 يشتهون مما مما يشتهون يشتهون كلوا واشربوا كلوا كلوا واشربوا واشربوا
هنيئا هنيئا بما كنتم Bima بما كنتم kuntum تعملون ta'malun. تعملون إنا كذلك إنا Inna kadhalik كذلك نجزي المحسنين najzil نجزي المحسنين ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين lil mukazzibin. للمكذبين Hmm. كلوا وتمتعوا Kulu كلوا wa وتمتعوا tamatta'u قليلا qalilan قليلا إنكم مجرمون innakum إنكم mujrimun. مجرمون ويل يومئذ ويل Wailun يومئذ yawma'id لل ada mouse للمكذبين tak? Tak, Start dah terputus tak ada mouse tak? للمكذبين Lil Lil-Mukazzibin. للمكذبين mukazzibin. وإذا قيل لهم Wa Wa idza وإذا qila قيل lahum لهم اركعوا لا يركعون irka'u la la yarka'un. يركعون ويل يومئذ Wailun ويل yawma'id يومئذ للمكذبين lil mukazzibin. للمكذبين فبأي حديث فبأي فبأي حديث بعده يؤمنون Ba'da بعده يؤمنون yu'minun. Terus habis dah. apa dah? Habis dah duduk 29. Ya. Yes. Selesai. Surat satu. So kita nak sambung juzuk 28 atau kita nak masuk juzuk 1? Masuk jujur satu, Ustaz. Juzuk 1 Okey. Hmm. Jalan. 28 maksudnya mengundur-mengundur Mundur-mundur. Okey. Saya rasa okey lah tu sebab kita ambil juzuk 29 30 ni sebab ayat dia pendek-pendek untuk kita biasakan bacaan lah. Hmm. Okey.
Tapi sebelum tu, sebelum tertinggal tu, Ustaz nak explain tu tadi yang berkaitan dengan ayat kita baca tadi. Mutakariban. Takut tertinggal tadi Soal apa tadi? 581 Betul-betul. Okey. Iaitu pada kalimah alam nakhluqukum Alam nakhul. Okey. Alam Nakhluqukum. nakhlukum. Okey. Okey. Yang ni hukum disebut sebagai Ram. mutajanisan. Tapi jangan Ustaz. Mutajanisan. Ustaz bagi rujukan dulu supaya senang kita tengok. Okey. Okey. Ada nampak tak dekat skrin? Nampak. Nampak Ustaz. Mutajanisan. Berkaitan dengan kalimah yang kita jumpa tadilah nakhluqukum. Okey, dia hukumnya adalah idgham al-mutajanisan. Mutajanisan. Disebut sebagai al-mutajanisan. Baik, al-mutajanisan ni apa? Okey, idgham bermaksud memasukkan. Memasukkan dua huruf Mutajanisan pula bermaksud dua huruf yang hampir sama. jenis. Hampir jenis ni maksudnya apa? Dekat sini. Dia huruf tu sama makhraj tetapi berlainan pada sifat. Yang sama jenis ni, mutajanisan ni maksudnya sama makhraj, huruf tu sama makhraj dan tapi sifat dia berbeza. Okey. Apa huruf dia? Contohnya Oh. huruf ini Ni dengan ni. qaf Dengan dengan kaf. kaf. Okey, lepas tu to, Lam. ta dengan dal. Ini sama makhraj tapi berlainan sifat. Ta, zal dengan dha. Okey. Tak ada. Lepas tu nun, lam, ra. Okey. So qaf dengan kaf, ta, ta dengan dal, sa, zal dengan ra, nun, lam dengan ra ini huruf tu semua dia satu grouping yang sama makhraj. Tapi sifat dia berbeza. Misalnya contoh ni kita tengok huruf ta dengan dal. Okey. Makhraj dia sama. Makhraj dia dekat mana? Iaitu hujung lidah. Ta, ta, ta. Ini kalau dalam tajwid Ustaz ada cerita pasal makhraj je lah. Tetapi sifat dia berbeza. Maksud sifat berbeza apa? Ta, ta dengan dal walaupun makhraj tempat keluar dia sama tetapi sifat dia berbeza. Misalnya ta dengan ta. Ta nipis, ta tebal. Nampak? Sifat dia berbeza. Ta, ihdinas siratal mustaqim. Tebal.
Itu yang dikatakan makhraj sama tapi sifat dia tak sama. Contoh lagi. Qaf dengan kaf kan. Qa, ka. Makhraj dia sama iaitu pada pangkal lidah. Qa dengan kaf ni makhraj dia dekat pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu. Dekat pangkal lidah. Tapi berbeza sifat dia. Qa tebal. Kaf nipis. Boleh So maknanya mutajanisan ni maksudnya apa? Huruf-huruf yang dia sama Hampir makhraj sama. tetapi dia punya sifat dia tak sama. Sifat dia berbeza sikit lah. Sifat dia tak sama, sifat dia berbeza. So bila bertemu huruf-huruf yang sama makhraj tapi sifat dia berbeza, maka dia ada hukum nama dia mutajanisain. Mutajasi. Cara bacaan dia kena Ifak. idgham. Idgham maksudnya apa? Memasukkan. Memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang Kedua. terus ia berlaku bila bertemu dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Maka cara bacanya hendaklah dimasukkan huruf yang pertama, iaitu huruf pertama tu huruf mati, ke dalam huruf yang kedua, huruf kedua dia berbaris secara sempurna. Maksud sempurna apa? Huruf yang pertama tu terus hilang dia punya bunyi dia. Dimasukkan dengan sempurna, dimasukkan habis huruf tu. Habis dia punya huruf tu masuk. Jadi dia tak bunyi dah huruf yang pertama tu. Gitu. Misalnya contoh boleh tengok kat bawah tu. Dia ada contoh-contoh lah. Contoh yang banyak kita baca kan dalam surah apa nama tu? Surah Al-Kafirun. Wala ana abidum ma Abadtum. ni. Abadtum. Kat sini Abadtum. Abadtum. Dal bertemu dengan ta. Tengok. Dal bertemu dengan ta. Dal dengan ta ni tak. Da, ta, ta. Dia sama makhraj. Cuma sifat dia berbeza. Jadi abadtum asal bunyi dia abadtum. Tu asal bunyi dia. Abadatum. So asal bunyi dia ada bunyi dal, ada bunyi ta. Jadi dalam kaedah mutajanisan ni dua huruf yang sama makhraj ni dia tak boleh bunyikan dua-dua. Dia kena masukkan bunyi yang pertama tu ke dalam huruf yang kedua. So asal dia wala ana abidun ma abadtum. Tu asal bunyi dia. Tapi tak boleh macam tu. So kaedah dia kena idgham. Idgham maksudnya apa? Memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. So dia huruf kedua huruf apa? Ta. Jadi bunyi ta terus. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum. Dal tak bunyi dah. Abadtum. Gitu. Boleh ke? InsyaAllah. Kaedah dia mesti memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Jadi kalau kita tengok yang tadi tu alam nakhluqukum, betul tak? Alam nakhluqukum. Nakhluqukum. Alam Kalau tengok ada huruf apa tu? Huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Huruf qaf dengan kaf ni sama makhraj. Makhraj dia dekat pangkal lidah. Berhampiran dengan kita punya tekak tu kan. Ka. Sama makhraj dia. Tetapi sifat dia berbeza. Apa sifat dia berbeza? Sifat dia pada tebal dan nipis dia. Qaf tebal, kaf nipis. So bila sama makhraj,
maka kaedah dia kena idgham. Idgham ni maksudnya apa? Memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ingat, idgham masuk huruf pertama ke dalam huruf kedua. Kedua. Okay. Okay. Jadi bunyi dia nakhluqukum. Asal bunyi dia nakhluqakum. Tu asal bunyi dia. Nakhluqakum. Tu asal dia. Tapi oleh kerana berlaku idgham, huruf qaf tak boleh bunyi dah. Tengok huruf mana yang duduk yang pertama. Yang pertama tu mesti dimasukkan. Kalau qaf masukkan. Nakhluqukum terus bunyi huruf kaf. Nakhluqukum. Okay, boleh? Nakhluqukum. Tu dia punya kaedah asas lah. Apa nanti dalam semasa ke semasa kita akan bertemu lagi dengan mutajanisain ni. Ustaz ada terangkan belum mutajanisain? Jadi 3 tau. Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Sudah pernah cerita belum? Belum. Belum okey. Tak sama ke Ustaz mutajanisan dengan mutaqaribain? Dia tak sama. Okey. Boleh Dia lebih kurang jugalah sebab mutaqaribain ni hampir. Mutajanisain ni sama makhraj dan tu hampir. Satu lagi mutamasilain mutamasilain apa? Sama, huruf yang sama. Huruf yang sama. Huruf yang sama. Okay, boleh? Apa nanti kita akan tengok lagi dari semasa ke semasa, insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kita. Kita mula ke juzuk 1, mula surah Al-Fatihah. Kita lagi surah Al-Fatihah malam ni, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ha kena الحمد lembut ha pedas ha pedas. Ha dalam Quran ada 2, ha pedas dengan ha bulat. kurang pedas. Ha pedas dengan ha bulat Okay, apa beza ha pedas dengan ha bulat? Ha pedas dia bunyi dia lebih lembut. Sebab kedudukan ha, okay, huruf ha dengan huruf ha ni dia makhraj dia sama juga, betul. Makhraj dia sama, iaitu pada rongga kerongkong. Okay. Huruf rongga kerongkong ni dia ada 6. Okay. Dia ada 6 kan? Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Okay. Cumanya para ulama membahagikan kedudukan huruf-huruf kerongkong ni kepada 3. Dia ada atas, dia ada tengah, dan dia ada bawah kerongkong. Okay, atas huruf ghain dengan huruf kha. Boleh? Boleh. Ghain dengan kha. Okay. Atas ghain dengan kha. Tengah-tengah ain dengan ha pedas. Dan bawah ha bulat dengan hamzah. Okay, boleh. Itu kedudukannya. Okay, jadi kalau kita nak membezakan di antara huruf ha pedas dengan ha bulat, ialah pada dia punya
sifat dia jugalah. Okey. Ha ha ni di atas sikit. Jadi Ha. kita kita Ha. kita macam kita sempitkan sikit kita punya kerongkong tu. Ha. 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 Ha bulat dia duduk bawah. Di bawah ni kita lepaskan je. Tak payah tekan. Ha. 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 Ihdina. Ihdina. Okey. Ihdina. Alhamdu. Alhamd. Tu dia lebih nipis lembut lagi bunyi dia. Boleh Okey, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, cuba. Satu, dua, pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Satu lagi. Dalam surah Al-Fatihah ni, dia ada banyak huruf-huruf yang bersabdu. So, bersabdu ni kena jaga-jaga. Sebab huruf bersabdu ni, macam kita pernah belajar sebelum ni, huruf bersabdu adalah huruf yang dia di istilah disebut sebagai huruf yang berganda. Berganda maksudnya apa? Dalam huruf bersabdu dia ada dua huruf kan? Misalnya kalau huruf ba sabdu baris bawah, dia ada ba yang mati dengan ba baris bawah. Bawah. Sama juga lam dan sebagainya. Jadi kita baca alhamdulillah, kita kena baca betul-betul. Alhamdulillahi rabbil lillahi rabbil. Lillahi Ha. Rabbil. Jangan, kalau baca laju, biasa kalau baca laju, ini antara tersilap. Alhamdulillahi rabbil lillah. Asalnya lillah Lillahi. dibaca lillah. Lillah. So bila dibaca lillah, dia telah tertinggal satu huruf. Asal dia lillahi, kan? Lillahi. Lillahi. Asalnya lillahi. So kalau baca lillah, dia telah buang satu huruf lam yang mati kat situ. Jadi telah tinggal satu huruf lah. So kena hati-hati. Apa ni huruf yang bersabdu dalam surah Fatihah. Dia ada banyak Sama juga macam bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dekat bismillah, lepas tu ada rahman, tu hirra. Rahim. Dia tiga sabdu situ dekat lillah ar-rahman dengan ar-rahim. Okey, sekali lagi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Boleh. Okey. Allah. Okey, sekali lagi ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh Okey, alamin. Min berapa harakat? Dua. 4, 5, 6. Berapa? 4, 5, 6. Okey. Alamin 2, 4, 6. 4, 6. 2, 4, 6. 6. Okey. 2, 4, 6. Kenapa? Sebab alamin hukumnya adalah mad arid Tarik lis dia sukun. sukun. Mad arid lis sukun. Okey So mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun dia boleh baca 2, boleh baca 4 dan boleh baca 6. 6. Okey. Uh, jadi bagaimana nak baca 2, 4, 6? Kaedah dia begini. Uh,
Kalau kita baca 246, uh, kita kena pilih sama ada 2, 4 ataupun Enam. 6. Okey, jadi so kalau kita ambil 2, 2. maka Semua bacaan 2 mesti sama satu surah ni, Fatihah kan? Sebab dia sama je. Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu kan. Jadi kalau 2 baca semua 2 lah. Jangan Alamin 2, Ar-Rahmanir Rahim 4, Yaumiddin 6. Tak boleh gitu. Dia tak salah lah, tapi tak cantik lah di sudut bacaan Boleh? Okey. Baik, terus sambung ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama juga Ar-Rahman huruf Ha. Ar-Rahman Ha. Ar-Rahman. Pedas. Ha pedas Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Terus. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Iyyaka sama juga. Saya kata ada sabdu kan. Ya. So kena baca betul-betul. Iyyaka. Iyyaka. Jangan baca iyyaka. 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 Ada tusu. Okay. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, mula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Nasta'in, ain kena jelasan nasta'in. Nasta'in. Okay. Ramai yang tersilap baca nasta'in. Nasta'in tu hamzah. Nasta'in, ain Nasta'in. Okay, terus. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina sirata. Sad. Okay, bacaan sad. Ihdina sirasi. Dia tepat Dia sad ni tebal. So. Dia satu lagi huruf sin. Sa. So. Dia makhraj sama tapi dia punya sifat dia berbeza. Sad dia tebal, sin dia nipis. So. Cuma kalau baris bawah, dia tebal dia tu kurang sikit lah. Dia tak ada, dia tidak setebal. Tapi dia kena baca dengan sifat tebal juga. Ihdinas sira. So, su. Kalau kita tak jaga, kita baca ihdinas sira. Huruf sin kan? Situ. So, kena tebal sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. 1, 2, mula. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Mustaqim. Qaf baris bawah.
kena tebal juga. Qaf makhraj Mustaqim. dia sama, tapi dia punya sifat dia tebal. Mustaqim. Mustaqim. Jangan baca mustaqim. Mustaqim huruf kaf. Mustaqim. 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 Qi. Mustaqim ya. Okay, sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Satu, dua, mula. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, bagus. Okay. Terus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Sini siapa apa yang selalu salah sini pada huruf zal Siratal ladzina. Siratal ladzina. Ramai baca siratal lazi. Zi huruf zai. So apa beza huruf zai dengan huruf zal? Huruf zai lidah kita dekat belakang gigi. Huruf zal lidah kita dekat di antara gigi dan di antara dua gigi gunting atas dan bawah. Ladzi siratal ladzina. Ladzina. Lidah di antara dua gigi atas dan bawah. Okay, dengar Ustaz. Siratal ladzina. Cuba. Siratal ladzina. Gitu. Boleh? Okay, sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Dekat sini ada hamzah batu ain. So kena jelas apa nama tu hamzah, ain, ain an'amta. Betul? Betul. An'amta. Okay. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, bagus. Terus ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Okay, ghairil maghdub. Maghdub tu dia tidak boleh kol-kolah kan. Ghairil tak boleh. Ghairil So kena lepaskan je. Ghairil maghdubi alaihim. Okay, sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Mau apa harakat?
Nam. Nam. 6 rakaat. Lazim. Okey. Baik, kita rehat kejap. Nanti Ustaz akan explain sikit berkenaan dengan surah Al-Fatihah ni ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui untuk kita apa ni membaca surah Al-Fatihah ni dari sudut uh, ayat ketujuh tu kita nak berhenti kat mana kan yang sesuai. Okey, kita rehat kejap insya-Allah dalam 5 minit. Loh, kau tak ada. Kau tak ada. Buat apa? Tak, dah ke. Ni lagi habis tu. Telefon jangan tu jangan tutup telefon. Mending kalau tak aku tahu. Kan kamera tak tutup ya? Kau tengok kan sebenarnya. Kamera tutup ah. Kata kamera tutup. Keluar. Tak keluar, jangan keluar, jangan keluar. Kamera mama tutup, buka, tutup. Kamera tu tak nampak mama ke? Ya. Mana? Mana? Beli apa ni? Ha? Apa banyak 18 Tadi dah beli, mana urupnya? Keluar. Kan kenapa tak keluar?
Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali semula, insya-Allah. Jadi kita baca berkenaan dengan kita baca surah Al-Fatihah. Kita lagi surah Al-Fatihah. So, jadi Ustaz nak share sikit lah beberapa perkara yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Okey, yang pertamanya berkenaan dengan uh, ayat pertama surah Al-Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim ni kalau ikutkan kita punya Al-Quran ni, dia diletakkan sebagai ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Okay, ayat yang pertama. So mana kata mengikut pendapat, dia ada beberapa pendapat misalnya contoh Al-Imam Syafi'i dari sudut hukum fiqhnya, dalam surah Al-Fatihah ni meletakkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai sebagai ayat yang pertama. Okey. Kita tunjuk sikit perbahasan tentang surah Al-Fatihah ni sekejap. Ya. Okey, kita tengok ni. Okey. Sebenarnya ramai yang tak tahu tentang surah Al-Fatihah. Sebenarnya surah Al-Fatihah ni secara basically-nya adalah semua para ulama bersepakat, bersetuju menyatakan bahawa surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Ya? Betul eh? 7 ayat. Sebab dalam Quran sebut walaqad apa dah ayat dia sab'ul mathani wal Quran al-azim. Dalam Quran sebut Allah menurunkan dalam satu surah itu surah Al-Fatihah sab'ul mathani, 7 al-mathani yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang wal Quran al-azim dalam Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Ah, Kenapa diulang-ulang? Sebab dia dibaca berulang kali di dalam solat. Malah di luar solat juga kita baca berulang kali jugalah surah Al-Fatihah ni. Macam-macam lah. Kita kalau kita meninggal pun Fatihah, mula mula majlis pun Fatihah kan. Sebab tu dia sebut dalam Quran sab'ul mathani, 7 ayat yang sentiasa akan diulang-ulang. Okey. Jadi daripada ayat Quran tersebut, ulama sepakat menyatakan bahawa surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Cumanya para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan 7 ayat tu yang mana. Okey, jadi pendapat tu terbahagi kepada 2, iaitu pendapat ni berbeza di kalangan ulama fawasil. Fawasil ni apa? Fawasil ni adalah satu ilmu berkenaan dengan bilangan ayat Al-Quran dan penyusunan ayat Al-Quran. Itu maksudnya ilmu fawasil. Sebab kalau orang belajar mendalam dalam bidang Al-Quran, dia akan belajar satu bab tentang Al-Fawasil. Al-Fawasil ni satu ilmu, satu bidang yang berkaitan dengan uh, bilangan ayat Al-Quran dan bagaimana Al-Quran kaedah para anak Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah menyusun apa ni ayat-ayat tu menjadi surah dan menjadi juzuk-juzuk dalam Al-Quran. Sebab kalau baca sejarah tentang Quran ni panjang lah. Sebab penyusunan Al-Quran tu uh, memang ditetapkan oleh Nabi SAW, tetapi yang betul-betul susun tu Sayyidina Uthman. Sebab tu disebut sebagai resam Osmani kan. Apa nama tu? Al-Quran yang disusun, diletakkan surah-surah tu apa nama tu oleh Sayyidina Uthman Osmani. Okey. Jadi ulama Fawasil ni terbahagi pada 2. Yang pertama ulama Al-Kufi Al-Makki, yang kedua ulama Al-Madani Al-Basri, ulama Mekah dengan ulama Madinah. So secara umumnya
ada dua pendapat tentang 7 ayat surah Al-Fatihah ni. Pertama, pendapat daripada ulama Mekah. Yang kedua, daripada pendapat daripada ulama Madinah. Okey. Jadi, Ustaz, ada dua pendapat. Jadi, mana satu yang betul? Okey. Istilah dia tidak ada betul salah dalam dalam pendapat ulama. Sebab pendapat yang pertama daripada ulama Mekah. Pendapat yang kedua daripada ulama Madinah. Mekah ni, Nabi duduk dekat Mekah. Al-Quran mula-mula turun dekat Mekah. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang duduk kat Mekah tu dia hebat. Madinah pula, Nabi meninggal kat Madinah dan Nabi hidup menghabiskan dia punya usia dia kat Madinah. Jadi kedua-dua tempat ni adalah kedua-dua tempat yang Nabi duduk kat situ. Jadi mustahil para ulama mustahil salah satu tu salah bacaan dia. Mustahil sebab kedua-duanya ada sahabat Nabi, kedua-duanya belajar dengan Nabi, kedua-duanya diturunkan Al-Quran di situ. Boleh faham tak? Jadi kalau kita boleh kata okey, pendapat pertama salah, pendapat kedua betul. Dia dua-dua betul. Kerana kedua-duanya diturunkan Al-Quran di situ dan Nabi berada di kedua-dua tempat tu. Boleh ya? Okey. So tadi saya kata Al-Quran surah Fatihah dia 7 ayat. Cumanya yang 7 ayat tu di mana? Okey, tengok Ulama Mekah dia kata 7 ayat ni macam yang kita selalu baca. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Maksudnya kita baca ni mengikut pendapat ulama Mekah lah ataupun Kufah. Okey. Pendapat yang kedua, ulama Madinah, dia kata ayat yang pertama bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata ayat pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Tapi, okey. Ayat pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habis Ustaz kata 7 ayat. Tengok Ayat pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ketiga Maliki Yaumiddin. Keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lima Ihdinas siratal mustaqim. Enam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuh Ghairil situ. Dia mula 7 tu Ghairil bukan siratal ladzi tu mula 7. Dia mula 7 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So surah Al-Fatihah dia tetap 7 ayat tetapi tidak ada pendapat dia tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat yang ketujuh tu dibahagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tu 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Okey. Ya. So ini membawa kepada persoalan yang selalu dibangkitkan oleh ramai lah. Dia kata, Ustaz, kadang saya dengar orang baca Fatihah dia tak baca bismillah. Ustaz, pernah dengar tak? Benar. Tak pernah kan? Ada yang kata Ya. tak baca bismillah kan? Okey. So maknanya tak baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim tu dia ada pelbagai pendapat ataupun pelbagai pandangan ulama juga. Setengahnya dia baca bismillahirrahmanirrahim tu perlahan bukan dia tak baca tapi dia baca perlahan dan kuat. Maksudnya kita baca kuat sebab kita memang ikut bacaan bismillahirrahmanirrahim tu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi ulama Madinah kadang kita tak dengar dia baca. Biasa kalau sekarang ni kalau dekat Mekah dan Madinah lah dia mengambil pendapat ulama Madinah iaitu Bismillahirrahmanirrahim dia tak baca ataupun dia baca perlahan. Sebab tu kalau pergi Mekah ke kan, buat umrah ke apa kita akan dengar dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia terus baca Alhamdulillah. Dia Bismillah dia tak baca. Kadang dia baca perlahan je. Bismillah dalam hati je. Jadi Uh, kalau sekiranya kita me, solat dengan orang yang kita tak dengar baca bismillah dia, so janganlah kita
mufarakah, kita keluar daripada solat tu, dia kata, Ustaz, dia tak baca satu ayat daripada surah Al-Fatihah, batal tak? Jangan. Sebab ada pendapat ulama yang 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 mengatakan bahawa Bismillah tu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi jangan jangan kita pelik sebab memang ada ilmu ni di situ, memang ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Cumanya kalau kat Malaysia ni kita memang mengikut pendapat Syafi'i. Imam Syafi'i dia meletakkan Bismillah tu sebagai satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Cumanya uh, pada ayat ketujuh tu macam mana kita nak berhenti? Itu persoalan saudara. Okey. Sebab dia panjang kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan. Jadi kalau orang orang yang macam tak cukup nafas tu dia tak boleh nak baca. Nak habiskan apa nama tu satu ayat. Okey. Dia begini ya. Okey, ada tiga cara bacaan ayat ketujuh tu. Okay, yang pertama kita baca tanpa berhentilah. Uh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya tak berhenti langsung. Itu kalau yang cukup nafas lah. Okey, cara yang kedua, kita berhenti pada 'alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya ayat yang ketujuh tu kita bahagi dua. Kita berhenti dekat alif yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lepas tu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Itu cara yang kedua. Ataupun cara yang ketiga, kita berhenti pada alaihim yang pertama dan pada alaihim yang kedua. Macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh? So maknanya ada dua tempat berhenti, iaitu kedua-duanya pada alaihim. Alaihim yang pertama dengan alaihim yang kedua. Okey, boleh? So maknanya ada tiga cara cara bacaan. Yang pertama tak berhenti langsung. Boleh. Yang kedua berhenti pada alaihim yang pertama. Dan yang ketiga berhenti pada alaihim yang pertama dan alaihim yang Dua. okey, baik. Cuba ikut start Okay, kita nak ambil yang mana? Yang baca yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Yang pertama. Yang kedua. Ini Ketiga. dah berbeza pendapat mazhab dah ni. Kalau pertama tak berhenti langsung. Yang kedua, Ustaz. Berhenti langsung tak cukup nafas nanti kan? Okey, yang kedua Okey, tak apalah. Kita kita talaki yang kedua dan ketiga Okey. Kita ambil yang kedua, berhenti sekali je. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, lepas tu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tu. Terus. Okey. Baca ikut Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, satu, dua, mula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cukup nafas. Cukup. Okey, baik. Kita kita baca yang apa nama tu, yang baca yang ketiga Okey.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا 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 الضالين. ضالين. Okay, boleh. Itu kaedah dia. Maksudnya, apa nama tu? Kita boleh baca mengikut, apa nama tu? Apa? Uh, bacaan-bacaan yang sebut. Okay. Baik, yang lain-lain, saya rasa berkaitan dengan surah Al-Fatihah ni, okey, yang tu. Okey, ada soalan ke nak tanya? Khususnya berkenaan bacaan surah Al-Fatihah lah. tak ada. Tak ada. Okey, eh. So, jadi saya ingatkan sekali lagi lah. Maksudnya, surah Al-Fatihah ni dia ada 7 ayat. Cumanya ulama' berbeza pendapat di antara 7 ayat tu, ayat yang mana, eh. Okey, apa nama tu? Sebab tu saya maklumkanlah kalau sekiranya kita ada dengar apa ni, imam membaca surah Al-Fatihah tu tanpa bismillah, maka jangan kita kita apa kita terus mufarakah ke, terus tegur ke, kan, sebab uh, yang tu dia membaca surah Al-Fatihah mengikut bacaan yang pendapat ulama Madinah, eh. So jangan kita kita ni lah. So dia masih lagi dalam bacaan Al-Quran juga. So dia bukannya terkeluar daripada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW lah. Jadi tak ada masalah. Solat dia tak batal. Boleh teruskan solat. Dan boleh bersolat bersama-sama dengan dia lah. Tak ada masalah. Kalau baca begitu. Okay. Okay. Kemudian okay. Dan cara nak berhenti dalam surah Fatihah tu yang tadi cara berhenti dia tu, yang 3 tadi tu, adalah cara berhenti yang saya dapat bacaan tu daripada Syekh Quraim Rajih, nama dia. Yang Raji. Raji. Syekh Syekh Raji. Quraim Raji. Rajih, eh. Okay, Syekh Quraim Rajih ni saya bertalaki dengan dia surah Fatihah lah, ambil sanad Fatihah tu. Dia kata apa nama tu bacaan je begitu. Yang saya tanyalah, maksudnya kalau tak cukup ayat 7 tu macam mana, kan? So dia bagi bacaan tadi tu sama ada berhenti yang alif yang pertama ataupun alif yang kedua. Syekh Quraim Rajih ni dia ulama qiraat daripada Syria, antara yang mempunyai sanad yang 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 hampir, bukan hampir lah, maksudnya ulama yang masih hidup lagi yang sanad dia hampir dengan Nabi SAW. Dia punya guru dia tu dekat-dekat dengan sahabat Nabi, dekat-dekat dengan tabi'in tu. So jadi bacaan dia antara yang sekarang ni paling yang terbaik lah, menjadi rujukan ah, para pembaca Al-Quran, insya-Allah. Okey, saya rasa tu je kot. InsyaAllah minggu depan kita sambung surah Al-Baqarah lah. Boleh, eh? Boleh. Ustaz. Baik, itu saja insyaAllah. Wallahu alam. Kita tangguh dulu kelas malam ni, insyaAllah, dan bacaan doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم
ما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله. بالله التوفيق والهداية. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.